Gila-gila murah ni weh. Aku dekat Melaka tak jumpa yakiniku buffet macam ni. Yang dia bawa dalam dulang tu semua RM29. Tambah RM10 lagi dapat yang premium. Aku ingat tadi kedai mesin tau. Kalau kau tengok kedai ni, kami gelap lagi sekali. Kau tengok betul-betul. Samurai yakiniku lah. Apa yang aku suka gila dekat sini, inilah buffet yakiniku yang sebenar. Dari daging shabu-shabu, daging yakiniku, yakitori dan juga dia punya marinated lamb. Aku tambah RM10. Dapat premium Aussie beef. Lengkap sekali dengan nasi, coleslaw, ada miso soup. Ingat kalau tambah RM10 dapat premium Aussie beef. Untuk dipping sauce, ikut je instruction. Lepas tu korang dah boleh enjoy grill atas pan dia yang special ni. Aku paling tak sabar nak rasa bezanya daging yakiniku dengan premium Aussie beef. Ingat tau, daging ni nipis. Grill pun tak payah lama-lama. Kena dengan dipping sauce yang kita buat tu, memang terbaik. Aku berani cakap yang ni memang sedap. Signature yakiniku beef dia tu pun dah sedap gila. Mana tak yang premium lagi dahsyat. Untuk daging shabu-shabu, diorang recommend dip dalam soy soup. Dia soup kicap lah, kicap Jepun. Makan dengan sos sedap, makan dengan nasi pun kena. Dan pot makan kali ni memang aku enjoy betul. Miso soup dia tak kedekut seaweed, coleslaw dia tak kedekut bahan. Walaupun aku tekak Melayu, tak sangka makanan macam ni memang kena dengan aku. So aku betul-betul recommend dengan korang. Boleh cuba sendiri buffet yakiniku yang paling murah aku pernah jumpa ni dekat Samurai Yakiniku. Dia dah memang famous, konsep memang betul-betul Jepun. Owner pun memang orang Melayu Muslim kita. Outlet yang aku pergi ni dekat Kota Warisan Sepang, tapi dia banyak lagi outlet lain. Orang boleh check sendiri. Alhamdulillah.